Ustaz, siapa yang kita tak boleh maki? Yang pertama yang kita tak boleh maki sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah maki Allah, Ustaz, tapi abang maki angin. Maki angin tu macam maki Allah. Allah yang jadikan angin. Yang abang maki angin tu siapa? Yalah, pokok patah timpa rumah awak. Itu yang awak marah. Kalau timpa, repair je lah rumah, masalah. Yang kedua, apa yang kita maki? Hujan. Asal nak berniaga je pasal Ramadan, hujan. Maki terus. Selakit betul hujan ni. Yang ketiga, apa yang kita maki? Kemalangan yang berlaku pada kita. Patut aku keluar rumah tadi biar awak melintas. Kalau aku patah balik, tak apa. Kita maki kepada kemalangan. Yang keempat, apa yang kita takdir kepada kita. Sakit, kita maki sakit. Yang lutut ni pun, masa ini lah kamu nak sakit, legau, dah celakit. Tak boleh kat leha. Atau apa nak sebut Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat ujian yang sampai kepada kita ni sekejap saja.